Acara supaya pitihnya keluar itu. Oh itu. Jadi dan pura-pura baru be ke gua Mendaro. Oh itu. Kalian kan balik dulu. Bali sekali ya po itu di. Bali itu sekali bawang seperempat, lah minyak itu sekilo, lah lado setengah kilo. Apa po aduh dia terasi dua. Ini kalau ambil sambal beko. Nama kok tas model itu kok. Itulah yang dulu kembali minyak. Kita sudah melipet kain tadi. Aku pita nyebelian tak? Dia tahu ini. Baru masih kodam. Kadukun. Masih kodam. Masih kodam. Itu banana kan yang pikir ya ni. Waalaikumsalam. Siapa? Mbo Pak Dukun. Mengapa kau mari? Ini dari Siko Petang. Oh jadi bini lecet tau? Iya ya. Ah. Ambo kan ditulung mah Pak Dukun. Pak. Malintang itu kan Pak Dukun tahu mah. Ah. Nan berang jo. Iya. Ambo cek kodamnya. Kilo kodamnya kuda Afrika. Mana kau? Tunggu ntar aku cari tu. Aku kareh. Iya dek kareh. Ya. Dek kareh itu lah malintang jadi ambo nyo mai silo kodam ambo. Iya. Ini keceknya nyo isi kodam kan Pak Dukun. Iya. Nah, nyo isi kodam ka Pak Dukun. Iya. Keceknya bisa lecet tu patuh kenyo. Iya iya. Lambo cali. Apa cari? Cuci lecet tu. Oh. Mamandian anak. Iya. Iya nampak dia. Ambo. Kareh. Ambo lebih pada itu. Bara piti aman. Ayo. Nah, Dia nak modelnya. malintang tu ndak membaga-baga ambo sekarang joe do. Oh. Pak Dukun, Ha. ambo niyo may Ya. si kodam yang lebih pada yeni tu. Kodam lintang tu ada. Kalau malintang tu kodamnya kudo Afrika Pak Dukun. Kudu Afrika. Yo, Kudu Afrika. Harimau. harimau. Ya. Harimau. Harimau tu baralu main itu. Kalau harimau kok 1.500.000. Harimau. Harimau. Tak ada lagi tek dari itu harimau. Anak Anaknya baralu. tak. Kalau ponakan berarti mukjizat ini tu harimau. Jadi lah. Anu bikin cek no. Harimau gadang Ah. 1 juta matoy. Ya. Anak harimau 1 juta. Kita. Kamanakan harimau 750. Ya. Cucu harimau 500. Nggak bisa harimau gadang tu mati lah awak semua awak rumah awak daki. Kau bertambah dong kalau berhasil. Bisa loh. Ini tu petang 1.500.000. Kau berang kamu kau. Mereka kau berdukun nak bawa-bawa. Ayolah lain mangkul mo na ini. Lain patuh lo malintang tu ketika ambo lah pakai kodam harimau gadang ko. Mangkui lah, cari lah. Ini yuk. Lecet. Tunduk deh. Dah itu dah Pak Dukun. Dah itu dah. Ambo japik piti sentalo deh. Ayo. Lah. Atau mau transfer lah beko. 1 juta waktu itu aman tuh mah. Adi. Mau transfer sama kau deh. Deh. Dah. Kemana kau naik? Tapi pentransfer piti. Oh, iyalah. Ini dulu. Dah doh. Kok tiba di rumah beko kwa. Ah. Langsung tu nan kambo agian ka malintang ka po. Tu ndak do dia membawa popo pulang dah. Nggak ada loh. Tu Tiba rumah kau suruhnya langsung. kamu kan? Suruh mencuci, menyasak. Namu ada mak. Ini lupa transfer gua. Oh, Kalau nak transfer nak kamang kui percaya lah. oh transfer dulu Ya. baru mangkui. Kui tu. Jadi ibu di rumah beko dan suruh melintang banyak pu dan suruh melintang lulu nak ada. Lah mau kasih Pak Dukun nah. Ya, ya lupa. Beko mau transfer langsung. Jadi. Lah, 1 juta mati kan? Sama tu. Tapi
lecet, bambu, lecet bambu, itu, bambu mah. Kata tu itu, boleh kira kata nanti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tibo. Bagaya ambo bro. Ai, oi, Hah? Fadi ya. Dari mana? Lado kemari ya. Allah. Laila lo. Adalah saya. Laila lo. 3 kali mari. 3 kali. 3 kali udah ram. Kunda kan bini dan tua. Iya. Kalau nyob buang air kadang ke batang air mah. Ke bawah mah do. Iya. Kamu ke bawah mah do. Udah buang mah dengan ini. Makan tau. Cuy itu namanya titik banyak. Yo. Anak sekolah umpama lanjut mulai punya kini mau Boleh. pilih malah dipilih. Iya. Ikulah jalan satu-satu ya. Salah saya. Dia lah yang patuh je nyo. Ya. Pokoknya Ya. titik. Ujung-ujung kan titik. Bagus je nyo. Lem dah dewan. Bicayo naik kamu ya. Bicayo salah kau. Kau. Ka apa sini kau perintahan pasti menit lebih tuan. Hai. Hati ya tu. Mungkin kadang-kadang sama orang yang sanggup. Kau nak baca rumah minta videonya tu bahala. Itu kayak kau lah cara lain. Petang lagi bawa lo kawannya petang mah. Siapa? Si Mimi. Mimi bini melintang. Iyo. Makanya. Dia minta kodam. Wah. Dia mau kadang ni minta. Dia betul. Tenang. Iya. Tenang. Macam Pak Barun. Piti kan piti masuk je tu. Terima. Piti masuk. Oh lah, saya Ya. lihat. Oh, Mimi juga lah kemari ya. Atau Ya. tahu melintang tak? Tak tahu loh. Tak tahu tak? Ada kicu. Bah ada naro ambo ka katih cik lu. Kata cepet kata. Ya, anu tu ah. Ya. Iya. Berapa sekali lagi yang hari nak. Kadang-kadang. Besok ko awak olah lu ni. Ayah bayi. Lah di mati tinyo kedua. Makasih banyak ah. Bini itu bawa dari sekali lain. Dia ambil ke di umur lu ni. Ada lu jalan itu. Ayah dia. Lah naro ah. Iya. Olah dia lah Mimi tu. Jadi. Dia nak anu lu melintang ko dah. Kau betul. Makasih banyak naro ah. Iya. Bisa tiang tak melecet. Akai kau ah. Dalam tanah kau dua mungkin. Bini-bininya kerajaan. Assalamualaikum. Dalam udah deh. Cuak di situ udah tiba dah. Dah, sudah. Dah. Sudah nak nyapu dah. Iyo lagi berisi kodam tu mah. Namu damu, lalu nak damu. Alah patuh so damu. Damu mau nolong nyapu mah. Tak sesio man transfer piti do. Kepak dukun tu. Dekat model lecet yang ni. Ambo senang-senang karajo lai. Disuruh cek lai tu. Dah. Sudah nyapu go dah. Udah cuci piring, udah mandi anak, udah japui ulan ke sekolah. Dia tentu dia kau. Ambo kau laki kau mak. Dia kau imam kau. Jangan kau suruh-suruh mana tak itu. Sapu kau menyapu pada kamu pacin dah pu ya. Dah kau punya rumah ambo kan cuma lo. Ambo laki kau lah tu kau. Tu lecet tu pakai kodam bini ya. Langsung pakai dapur. Jangan kau semua nak mau je lecet tu. Lecet tu ni tak berkuliah lo. Atu je mak tu bini. Ambo berkuliah tu dah kau. Jangan mula kau tu tak lecet lai. Biar so senang kan kodam. Ni mahalnya kodam bawa. Yang maisi kepada dia kodam. Datanglah kodam. Harimau gadang.